Ada kawan-kawan saya lah, mungkin hak jenis marah ke saya lah. Dia kata, Ustaz ni sokong DAP je. Dia kata saya sokong DAP. Saya kata kepada mereka, saya tak pernah kata wajib sokong DAP. Saya tak pernah kata wajib sokong DAP. Yang saya tahu, ulama-ulama PAS masa dia bergabung dengan DAP, mereka menyatakan wajib sokong DAP. Hak tu ada. Saya tak pernah kata beri fatwa, beri amanat, kata sokong DAP wajib. Saya tak pernah kata. Yang kedua, saya tak pernah undi DAP. Saya tak pernah mengundi. Tapi saya rasa ramai je orang PAS yang mengundi DAP di kawasan hak ada DAP. Saya tak pernah. Saya duduk di Marang. Saya tak pernah. Yang ketiga, saya tak pernah beri 10 sen pun. 10 sen pun. Setakat saya tahu, maknanya dalam PAS penuh maknanya beri pitih ke DAP, bayar samang. Bayar samang. Juta-juta dah bayar samang ke DAP. Derma jihad pula maknanya beri duit ke DAP. Saya tak pernah 10 sen, 5 sen tak pernah. Jadi maknanya kita kadang-kadang nak bercakap, kita tak tilik diri, tak tengok cermin. Saya tak pernah kata wajib. Saya tak pernah kata wajib fatwa saya ke amanat saya tak pernah buat kata wajib sokong DAP. Tapi setakat saya tahu ulama-ulama PAS masa dia bergabung tahalluh dulu, mereka kata wajib kena sokong DAP. DAP nak Islam. Walaupun yang bukan Islam, dia nak Islam. Lepas tu pula, saya tak pernah mengundi. Saya tak pernah derma. Tapi pasal apa tak cermin? Kata ke saya pula ustaz tu sokong DAP. Awak kena tengoklah, cakap dengan adil, tengok cermin. Saya tak cakap tak ada terlibatlah dengan DAP ni, tak ada. Sama ada apa dia kena sokong DAP ataupun tidak, itu ijtihad. Ijtihad dia panggil, ni bukan akidah. Ini bukan akidah. DAP parti, UMNO parti, PAS parti. Parti. Jadi maknanya mereka nak berbeza DAP, sila. PAS pernah bergabung dengan Gerakang, bergabung dengan MCA di Tanjung Piak dulu, bergabung. Saya tak pernah terlibat. Tapi walau macam mana pun, bab hukum hakam dia panggil ijtihad dengan Gerakang, dengan DAP ke dengan UMNO, PKR, Amanah ni adalah ijtihad. Tapi nak kata saya sokong, setakat ni saya tak pernah fatwa kata wajib, amanat kata wajib, dan saya tak pernah mengundi, dan saya tak pernah beri 10 sen kepada DAP. Tapi benda ni berlaku dalam PAS dulu. Wallahu ta'ala alam. Ini sebagai maknanya terpanggil pemikiran lah, tajdid untuk kita faham. Wallahu ta'ala.